keseronokan itulah saya mengeluarkan pendapat yang bernasnya, Abah Seng. Betul-betul. Okey, kamu semua balik nanti, minta izin dari orang tua kamu. Kalau dia orang kasih, besok pagi abang bawa semua orang pergi Kuala Lumpur. Oh ya, saya belum memperkenalkan semua. Semua ni datang ke abang saya. Okey, yang ni Abu. Hai. Yang seorang ni nampak macam pemuda yang sudah bekerja, tapi dia masih budak dan masih bersekolah lagi. Jangan cakap itu macam lagi. Malulah aku tengok. Tengok ni, merah padamlah muka aku ni. Manalah budak usut ni pergi ni? Orang semua beli gula pasir, dia tu hilang pula. Mana nak kena budak ni? Mama, itu bukan ke si Budin tu? Yalah, kawan kamu masih kecil-kecil dulu, takkan dah lupa. Oi Budin. Siapa pula dia ni? Confidentnya panggil nama aku. Salah orang kot ni. Gua lah Budin. Lu tak ingat sama gua ke? Asing lah. Asing? Oi! Lu punya muka dah berubah ha? Sampai tak cam aku lah. Kau buat pembenahan plastik ke? Tak ada lah Budin. Gua macam dulu juga. Mungkin sebab kita dah lama tak jumpa, sebab itulah gua nampak gua lain sikit. Apa hal lu tiba-tiba je balik kampung ni? Ada projek baik ke? Atau lu nak kahwin? Marutlah lu ni Budin. Seng. Ajar sekali Budin tu ke Kuala Lumpur, taklah teruklah nak jaga budak-budak ni nanti. Okey. Abang Budin akan bersama-sama kita ke KL besok pagi. Apa lah, Seng. Kau pandai-pandai je. Kau tak tanya lagi ke aku nak pergi ke tak nak? Kenapa Abang Buden? Tak nak pergi ke? Siapa cakap aku tak nak? Habis tu, nak pergilah. Nak. Ya. Tak balik lagi si Usop dari mau beli gula tadi Som. Dah pukul berapa dah ni? Berjam pulaknya. Beli gula kat mana? Mak. Oh, Mak. Mana gula pasir yang aku sebeli tadi? Nanti mak. Ini ada satu berita yang lebih best dari gula pasir. Kita orang akan ke Kuala Lumpur besok pagi. Hai, jauh benar pula. Apa kat kedai si Atong tu dah tak ada jual gula pasir. Sampai nak ke Kuala Lumpur pula. Bukan macam tu, Mak. Abah Akin nak bawa kita orang makan angin kat Kuala Lumpur. Banyak belanja tu. Tambah makan minum lagi. Abah tengah pokai ni Sob. Tahnya. Tak usahlah mengada-ngada nak ke Kuala Lumpur pula, Sok. Duduk aja kat rumah ni, tengok TV. Tapi mak, ni lawatan percuma. Si Aseng tu ada kereta sendiri dah tak? Dia cakap semua perbelanjaan dia nak tanggung. Ya, Makcik. Free of charge. Takkan tak boleh kot. Yalah, Makcik. Bukan saya dapat peluang macam ni, Makcik. Kalau free, aku pun nak tumpah kaki tu. Udah, awak jangan nak menggatal pula. Aku rasa ni dia orang masih tidur lagi lah. Kalau sudah pergi, tidak mungkin kereta Abang Hakim masih berada di sini. Mak Datuk, 2 ekor ni macam hero filem Hindustan. Jangan pedulikan mereka tu, Belo. Mereka cemburu dengan kecantikan kita. Ya, aku mengerti. Wah, semua sudah ada dekat sini. On time ya. Okey, tunggu apa lagi? Bolehlah kita bergerak sekarang. Ya. Lu mau pergi mana dulu Budin? Ikut suka kau lah, Seng. Aku ikut je. Woi. Tengok di sana tu. Ada tu. Tingginya tembok ini. Itu bangunan lah, Sing. Iya kah? Tuh, Dol. Itu. Apa itu, Dol? Yang besar. Oh, bukan masjid kah, Dol? Okey, apa kata kita pergi zoo negara dulu? Cantik. Kita pergi melawat sedara Usop kat sana tu. Belu,
Nanti kat kandang gajah tu, kau jangan berani dekat-dekat sangat tau. Dia gigit kau nanti. Alah Belu, kau dengarlah kelentong Syabu. Dia sendiri pun baru hari ni nak tengok gajah. Oh, gosoknya. Macam dinosaur lah. Dia makan apa? Makan nasi lah. Apa lagi? Tak lah, makan rumput tu. Tengok tu, tebu pun ada. Yalah. Itu dia tak ada lapar sangat. Bila lapar betul, dia makan nasi lah, Sob. Oi, semua berdiri kat tepi kandang tu. Nak tangkap gambar ni. Nasib baik aku sudah penat. Kalau tak ada penat tadi, mau aku cari seekor harimau tu untuk dibawa balik kampung lah. Repel yang kau sing. Nak ke mana pula lepas ni? Kita melawan muzium negara pula. Apa ada kat dalam muzium ni ah? Mana Putra Sob? Ini pun baru pertama kali aku sampai di sini. Mari Budin, kita join dia orang. Ayo, banyak cantik lah ini. Ini gambar siapa ni, Sob? Ini lelak semana hantua. Ulu balang Melayu yang terbilang. Ya, cis, hep. Weh. Malu lah orang tengok. Weh, jom kat sana pula. Kim, panggil semua. Kita nak pergi tempat lain pula. Ke mana lagi, Sing? Kau nak bawa pergi taman pertanian pula kat Bukit Ceraka sana. Ada apa kat taman tu, Sing? Alah, lu tengoklah sendiri nanti. Kalau gua dah cerita, tak payah sebelahkan. Hilang dia punya trip. Macam nak masuk hutan je, Sing. Ha? Inilah dia taman pertanian pertama di Asia. Kat tempat lain tak ada ni tau. Tapi pemandangan macam ni kat kampung kita pun ada kan, Sob kan? Ha, lagi tebal hutannya. Wow, tempat ni best. Cantiknya, macam taman. Memanglah. Udah namanya pun taman pertanian. Tentulah macam taman. Roy, apa stop kat sini? Sini tak best. Ada lagi tempat yang lebih mengagumkan. Kau orang percaya tak? Kat sini ada salji. Salji? Itu serupa orang putih punya negeri kah, Abang Seng? Ada musim sejuk, musim panas, musim bunga, musim gugur. Musim durian ada kah? Yang tu kau balik kampung balik Sontoh baru ada. Ayo, sungguh mengagumkanlah. Dari manakah datangnya air batu yang sebegini banyak? Itulah. Abang dah cakap. Taman ini bukan sekadar taman pertanian biasa saja. Woi, jom kita masuk, jom. Jom, marilah. Jom, marilah. Wih, dia lah. Tengok tu. Macam kalau negeri lah. Alah, macam dekat Sabah berenam. Abang berenam bukan luar negeri lah, Sing. Itu kat Selangor. Ya kah? Masuk, jom. Ikut mana? Sinilah dia punya pintu lah. Kau orang tak tahu membaca kah? Tengok ni. Kan ada tertulis di sini. Sing, tunggu, Sing. Kan ada betul. Ayo. Satunya lubang hidung aku. Aku berada di luar negeri lah sekarang. Yahoo. Aku di overseas sekarang lah. Yes. Oh, kau orang mau berperang dengan aku ya? Nanti. Tenang. Serang dia aku. Ya. Baling dia. Paling pada dia. Ya. Panas spirit. Dari kecil,
Keluar. Sini tak ada boleh masuk lah. Bang. Tengok tu. Dia masuk dalam tempat tu lah. Budak-budak ni, ish. Ingatkan semua tempat boleh masuk. Itulah Sing. Kau tak baca notis dekat pintu tu ke? Tengok sini. No entry. Bahasa Malaysia pun ada tulis. Tak ada faham ke? Biarkan. Padan muka dia orang kena marah. Kesian pula tengok muka welfare dia orang. Ingat, nanti jangan masuk lagi tau. Sorry lah, Uncle. Kita tak ada sengaja. Hati banyak suka lah itu pasal lah. Lagipun, kita orang datang dari jauh tau. Janganlah marah lagi. Kasihanilah kami ni. Tunggu, Uncle. Itulah kau orang. Lain kali jalan dalam satu kumpulan. Jalan berpecah atau buat tindakan sendiri. Bahaya. Tempat ini kan asing bagi kau orang semua. Ini kedai apa? Suruh matilah. Usap bila. Kau nak beli apa saja, semua ada kat sini. Abu, cepat sini, main sini. Apa, Sob? Tu, tengok tu. Ui, dapat main tu best tu. Kita beli nak. Banyak duit kau nak beli. RM200 tu, Sob. Weh, korang semua, main sini. Abang Budak panggil kita lah. Dia panggil, tak semestinya kita kena pergilah belu. Kalau kita berdegel, kita boleh buat tak tahu sajalah. Abang Asing belikan kita barang lah. Apa tu, Abang Asing? Ni, abang belikan kau orang t-shirt seorang selai buat kenangan-kenangan nanti. Rasanya dah puas dah kita merayakan. Elok kita berhenti rehat kat mana-mana kejap kan. Seng, hilangkan penat sikit. Weh, pukul berapa kita nak tolak balik kampung ni? Kurang pukul 6 petang. Okeylah, kita sampai kampung nanti lebih kurang pukul 10 malam. Acuh, banyak terima kasih lah Abang Aseng. Sudah bawa kita orang jalan. Kasih baju lagi. Boleh makan, ku kenang selalu. Saya pun Abang Asing. Bagi pihak kawan-kawan yang lain. Ucap terima kasih juga. Sudahlah. Itu perkara kecil saja. So, apa macam? Boleh kita bergerak balik sekarang? Tentulah boleh. Pasal Abang Asing yang bawa kereta. Kalau saya yang bawa, sampai tahun depan pun belum tentu boleh bergerak. Bang Mudin, sebelum sampai kat rumah, jangan lupa singgah kedai dulu. Pagi tadi kan mak pesan suruh beli gula pasir. Wah. Mak suruh kau, aku pula yang kena beli. Kau lah pergi beli. Sudah. Jangan gaduh-gaduh. Kalau semua tak mau, biar aku yang pergi beli. Oh, kau beli aku ya, Sing? Kena kau. Adai. Sing ni.